Setelah 3 jam perjalanan daripada Nebun Tebal ke sempadan Malaysian Thailand, kini kami sampai di Komplek Immigration Durian Burung. Kami berada di border sempadan Malaysia Thailand dekat Durian Burung. Di sini boleh dikatakan proses pemeriksaan pasport amat cepat kerana penduduk-penduduk di sini kurang memasuki sempadan ini. Kami dekat border Ratai Kunang, Patang Kunang. มาเจอกันสู้กันทุกทีต่างไม่เคยมีวิธีจะพูดจานกกินโครงโอลงมากอบโรงนกเอี้ยง Okey, sekarang kami dah lepas border dalam perjalanan ke Hat Nyai. Ini driver kita, Aziz Yahya. Ini co-pilot. Ya. เถียงกันตลอดเวลาเสือกับสิงก็คมกันขอเป็นเจ้าป่าต่างไม่ยอมจะพูดจาตกลงกันอย่างเธอกับฉันอันที่จริงเราก็มีหัวใจให้กันแล้วทำไมเธอกับฉัน Okey, hari ni nak buat SIM card free untuk travel dan buka Waze. Katanya pakai pasport nak buat. Ya. Kami di destinasi pertama iaitu di Koh Kowan Beach. Mari boleh tengok kat sini. Kami nak breakfast sikit. Lunch. Dah lunch dah sekarang. Kat sini ada chalet. Boleh tengok pemandangan. Lepas ni kita try pula apa yang sedap kat sini ya. Hai semua. Kalian nak tahu, kami sekarang ada dekat rooftop, iaitu di atas restoran. So kalau tengok kat sini pemandangan dia cantik. Makanan tak makan. Kita tengok lah. Sementara kami tunggu makanan order sampai, kami ambil gambar luar kat sini tengok pemandangan. Ini dekat Koko One. Tengok pemandangan dia, nampak laut dia. Luas. Kita dekat rooftop sekarang. Sekarang kita tunggu makanan. I'm only one call away. I'll be there to save the day. Superman got nothing on me. I'm only one call away. Okay, Amir. Macam mana? Makan tadi sedap? Makan tadi power bye. Kita makan semuanya berpatutan. Dan kami dapat tangkap gambar tempat-tempat sini sangat best, sangat menarik. Call me baby if you need a friend. I just wanna give you love. Come on, come on, come on. Reaching out to you, so take a chance. Okay guys, kami baru lepas ambil gambar tadi ramai-ramai. Nampak tak sangat penat? Best kan? Penat. Okay, settle destinasi yang pertama. Okay, sekarang ni kami nak try pergi shopping pula kat Tesco Lotus. Jom. Where you go, no you're not alone. I'm only one call. Hai. Kami berada di pantai Samila. Samila Beach. Dan kami terpaksa berjalan sebab kami parking kereta jauh. Okay. Nak pergi ke statue yang tak berapa sopan tu. Statue apa? Statue patung. Patung ikan duyung. Ikan duyung ya. Dan kalau anda boleh perhati, kami dua pakai kacamata hitam. Yes. Ada seorang tak pakai. Seterusnya, perjalanan kami diteruskan kepada Pantai Samila, iaitu yang terletak di Songkhla. Pantai ini merupakan antara pantai yang tercantik di daerah Songkhla. Di sini terdapatnya monumen ikan duyung. Okay guys, ni bakal ni yang buat saya mandi kecil-kecil tu.
Okey. Hai guys, sekarang kita berada di Samila Beach. Apa yang kita lihat di sini adalah tugu iaitu gambar kucing dan tikus. Kalau kita pasal kat sini, tikus ni bagi makanan kat kucing. Dia amat berbeza daripada Tom and Jerry ya. Tengok kucing duduk atas ekor ni. So kucing dan tikus ni kawan baik dulu sebenarnya. Seterusnya kami mencari tempat penginapan dan kami mencubai Hotel Metro yang terletak berhampiran dengan kawasan di situ. Okey, pada malam itu kami pergi ke Asian Night Bazaar yang menjual banyak barangan yang agak murah dan makanan pun sedap-sedap. Dekat Asian Night Bazaar. Tengok sini. Okey, hari ni nak pergi. Kami nak pergi Municipal Park, lepas tu floating market. Destinasi pertama pada hari kedua, kami pergi ke Pasar Basah yang terletak berhampiran dengan hotel kami, iaitu dianggarkan lebih kurang 1 km ataupun lebih kurang 10 minit perjalanan. Di sini kami dapat melihat banyak barang-barang basah untuk dimasak dengan harga yang amat murah. Destinasi seterusnya kami teruskan lagi ke Municipal Park yang terletak lebih kurang 10 km daripada Pekan Hat Nyai. Di sini terletaknya monumen-monumen Raja Thailand. Okay, Assalamualaikum dan selamat pagi guys. Ini merupakan hari yang kedua kami di Hat Nyai, Thailand. So tempat yang pertama kami tahu sini adalah Municipal City Park. Di sini kita dapat lihat tugu-tugu merupakan Raja Thailand. Itu tengok macam DMJ pula. Kami akan masuk dalam Central Festival Mall. Parking kami free ya tadi. Mall paling besar dekat Hat Nyai. Okey, mari kita lihat. Take me higher, higher than I've ever been. We can wander all the way to the top. I'll hold on to every word you've ever said. Don't you let me down. Don't you let me down. Lebih kurang jam 2 petang kami meneruskan perjalanan kami ke Kim Yong Shopping Center. Di sini kami dapat melihat banyak barang-barangan yang dijual dengan harga yang murah dan amat berpatutan. Seterusnya, setelah selesai membeli belah di Kim Yong Shopping Center, kami meneruskan perjalanan kami kepada Klong Hae Floating Market untuk menikmati makanan dan juadah yang dijual di situ dengan harga yang murah dan sangat sedap. แวบเดียวแค่ดูก็ทำให้รู้ว่าเธอน่ะโดนหัวใจอยากบอกเหลือเกินว่าเธอน่ารักแค่ไหนจะรีบมากไปกลัวมันไม่ดี Okey, hari ni hari pergi makan. Jadi kami akan makan buduk mangga, buduk yang terkenal kat sini. Tu dia padu. Setelah selesai mengisi perut, kami meneruskan perjalanan kami dengan berjalan-jalan sekitar waktu malam di Pekan Hat Nyai. Di sini terdapatnya pekan pasar malam yang menjual pelbagai jenis makanan dan pakaian. เสียงรอสายแบบว่าให้รอ Pada hari ketiga, kami check out hotel pada jam 12 tengah hari. Seterusnya, kami meneruskan perjalanan kami dengan membeli sedikit cenderamata untuk dibawa pulang ke tanah air. Okay guys, hari ni kami sempat shopping sikit barang. Dekat tempat apa Ahmad? Santisuk Market. Santusuk Market. Tapi waktu kami pergi tu awal sangat, tempat tak buka. Ni kami lihat je nak sambung round 2. Alright.
Setelah puas membeli belah, kami meneruskan perjalanan pulang kami menuju ke Masjid Songkhla yang terletak di daerah Songkhla. Masjid ini boleh dikatakan dapat menjadi salah satu kemegahan umat Islam di selatan Thailand. Hello guys, setelah 3 hari 2 malam di Hat Nyai, ni adalah destinasi terakhir ialah Masjid Songkhla. Masjid ni amat besar, dia macam mini Taj Mahal. Kita tengok sini dia punya structure. Dan kalau nak tahu ramai orang kahwin lagi kat sini lah. Maka dengan ini berakhirlah jelajah kami ke Hat Yai selama 3 hari 2 malam menaiki Perodua Asia. Dengan ini, kami harap perjalanan kami ini dapat memberikan satu kenangan yang tidak dapat dilupakan sepanjang hidup kami. Saya harap anda semua gembira dengan segmen yang kami sediakan. Sekian, terima kasih.